Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih. Kita ada orang asli lagi. Pegang dia lah. Suruh cikgu awak pegang dia. Hai. Okey, baik. Sebelum kita mulakan pembelajaran, sama-sama kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, doa belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmata wa yassir alaina min khairin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Okey, baik. Sihat semua hari ni? Sehat. Dah makan belum sebelum pergi sekolah? Belum. Kenapa tak makan? Dah. Okey, baik. Nampak tak kat depan ni ada apa? Gambar apa? Gambar apa? Gambar sekolah. Ya ke? Ya. Okey. Saya akan pilih 4 murid. Okey, untuk meneka. Ni boleh tarik. Tarik, lepas tu teka. Itu gambar apa? Sama ada lelaki ke perempuan. Boleh? 4 orang saja. Okey. 1, 2, Nisrina 3, kakak yang kat depan 4. Okey, mari sini. Tarik kertas ni dan teka sama ada dia adalah lelaki ataupun perempuan. Okey, dah get ready. Mana? Okey, pegang kat atas ni bucu. Sebelah. Okey, 1, 2, 3 tarik. Tak boleh tanggal pula. Okey. Okey, mana yang lelaki? Okey, kalau lelaki apa kita panggil? Tahu tak? Tak tahu kan? Okey, kalau lelaki kita panggil muzakkar. Kalau lelaki kita panggil apa? Muzakkar. Kalau perempuan? Muannas. Okey, hari ni tahu tak kita nak belajar pasal apa? Pasal lelaki, pasal perempuan, tetapi dalam bahasa
Arab. Okey, iaitu muzakkar wa muannas. Cuba sebut sama-sama muzakkar wa muannas. Okey, sebut lagi sekali muzakkar wa muannas. Okey, baik. Kita nak belajar lelaki dan juga perempuan. Okey, baik. Terima kasih. Dah boleh duduk. Okey, tadi lelaki muzakkar ke muannas? Muzakkar. Perempuan? Muannas. Okey, kita tengok. Nampak tak kat sana? Nampak? Tak nampak? Okey. Nampak? Okey, baik. Muzakkar. Okey, cuba baca ya muzakkar. Yang boleh. Menunjukkan sesuatu. Kepadanya. Hadza. Okay, apa maksud hadza? Hadza maksud dia ini tapi untuk lelaki ini, kanak-kanak lelaki ini, kanak-kanak perempuan. Nah, kita guna hadza. Hadza untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey, kita berpindah kepada muannas pula. Muannas. Yang boleh menunjukkan sesuatu kepadanya. Iaitu hadhihi. Apa maksud hadhihi? Perempuan. Hadhihi maksudnya ini tapi untuk perempuan. Hadza untuk lelaki ke perempuan? Lelaki. Hadhihi? Perempuan. Hadza lelaki. Lelaki apa? Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Kalau perempuan? Muannas. Boleh faham setakat ni? Okey, tanda-tanda muzakkar dan muannas. Okey, ada muzakkar, ada muannas. Yang tadi kita belajar hadza, betul? Dan juga hadhihi. Dan yang kedua, tanda-tanda dia lelaki tak ada tak ada tamarbuta. Khazaf tamarbuta. Maksudnya khazaf tu tak ada tamarbuta. Okey, contoh dia apa? Yang pertama, hisanun. Tahu tak hisanun tu apa? Tak tahu. Kuda. Contoh kalau tak ada tamarbuta, dia lelaki ke perempuan? Lelaki. Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Okey, yang kedua, yaumun. Okey, yang ketiga, kursiyun. Okey, itu adalah contoh untuk muzakkar. Kita berpindah pula untuk muannas. Okey, nampak muannas? Nampak. Yang pertama tadi kita dah tengok apa tanda-tanda muannas? Muannas ada marbuta di belakang. Marbuta. Sebelum tu apa kita belajar tadi? Kena ada hazihi iaitu muannas perempuan. Okey, ada tamarbutah di belakang. Contoh. Imra'atun. Cuba sebut. Ada tamarbutah tak belakang? Dia lelaki ke perempuan? Perempuan. Kalau ada tamarbutah di belakang perempuan. Okey, yang kedua. Sebelah Nisrina siapa? Iman. Okey, cuba Iman bacakan. Madrasatun. Okey, ramai-ramai. Madrasatun. Muzakkar ke muannas? Muannas. Sebab dia ada tamarbuta. Okey, seterusnya sebelah dia. Zara. Okey, Zara. Cuba baca yang kat bawah.
Mistoratun. Sama-sama baca Miss. Okey, perempuan ke lelaki? Sebab apa dia perempuan? Tak marbutah. Boleh faham? Okey, baik. Okey, hari ni kita nak belajar main sidai-sidai baju. Sidai-sidai baju mengikut kategori. Sidai baju melalui daripada sebelum sidai baju, kita ambil baju tu dekat mana? Mesin basuh. Mana mesin basuhnya? Ada tak? Okey, mesin basuh ajaib. Okey, baik. Saya akan panggil beberapa orang untuk ambil baju di dalam mesin basuh. Okay. Kemudian ambil baju, sangkutkan sama ada dia muzakkar ke dia muannas. Boleh? Okay, kejap Okey, kumpulan yang pertama. Tadi dah kan? Okey, apa? Siapa? Aryan. Okey, sini. Okey, ambil baju kat dalam. Okey, cuba tengok. Apa tu? Kolan suwatun. Okey, sama ada dia muzakkar ke dia muannas. Okey, sangkutkan dekat ampai ni. Sepitkan dia. Okey, mana? Muzakkar ke dia muannas? Kolan suwatun. Muzakkar ke muannas? Ada tamar butah tak belakang? Kalau ada tamar butah, okey, sangkutkan. Pandai. Okey, betul tak betul? Betul. Okey, kumpulan yang kedua. Okey, sini. Ambil baju. Dah lepas basuh dah. Okey, apa tu? Asyaharu. Okey, dia muzakkar ke dia muannas? Mana? Sebut, muzakkar ke muannas? Muzakkar. Ni, okey, sangkut. Okey, betul ke tak betul? Betul. Okey, seterusnya. Dia. Dia. Tak boleh buka pula. Sampai dah rosak. Okey, baik dia.
Al-mukhtalifatu. Okey, muzakkar ke muannas? Okey, sangkutkan baju tu. Okey. Seterusnya kumpulan Nisrina. Tadi depan Nisrina dah Belum Okey, Nisrina sini. Dah belum? Belum kan? Ha? Dah ya, depan Nisrina. Ya, apa tu? Aidun. Okey, Aidun. Muzakkar ke muannas? Okey, sangkutkan baju tu. Okey, seterusnya. Sini. Sekejap ya, ada lagi dua. Ada lagi satu. Sini. Ya, apa tu? As-sa'atu. Okey, muzakkar ke muannas? As-sa'atu. Ada tamar butah ke tak ada tamar butah belakang? Perempuan ke lelaki? Muannas bawah. Takut. Bawah. Okay, last. Akram. Apa tu? Al-watanu. Dalas kan? Okey, masing-masing tengok betul ke tak betul jawapan? Ada yang salah ke tak? Tak ada. Okey, baik. Muzakkar tak ada tamar butah di belakang. Muannas ada ke tak ada? Ada tamar butah. Okey, mana yang guna haza? Muzakkar ke muannas? Muzakkar. Hazihi? Muannas. Boleh faham? Okey, baik. Seterusnya, selain daripada tamar butah, uni ada khas untuk perempuan sahaja. Lelaki tadi tak ada tamar butah, betul? Okey. Ni khas untuk perempuan sahaja. Selain tamar butah, tanda dia kena ada alif maksura. Cuba sebut. Alif maksura. Lagi sekali. Alif maksura. Alif maksura. Okey, yang kedua kena ada alif mamdudah. Alif mamdudah. Lagi sekali alif mamdudah. Alif mamdudah. Okey, contoh untuk ta marbutah. Arsyad. Okey, Arsyad, bangun Arsyad. Cuba baca yang pertama, contoh untuk ta marbutah. Tak nampak Tak pakai spek? Mana speknya? Cuba baca. Yang pertama contohnya. Fatimatun. Okey, Fatimatun. Untuk muzakkar ke muannas? Muannas. Okey, yang kedua baca sama-sama. Dajajatun. Dajajatun. Yang ketiga? Baqaratun. Okey, yang kedua untuk alif maksura. Alif. Okey, yang pertama contoh dia. Cuba Anaki. Tak nampak juga?
Bush. Bush. Bushra. Bushra. Okay, ramai-ramai. Bushra. Bushra. Okay, yang kedua. Sugara. Yang ketiga. Ula. Okey, kalau ada alif maksura. Maksud alif maksura dia macam ya tapi tak ada titik. Macam mana nak buat huruf ya? Bulat kepala dia. Lepas tu bulat. Ada titik ke tak ada titik? Kalau alif maksura tak ada titik. Okey, kalau ada alif maksura di belakang, lelaki ke perempuan? Perempuan. Muzakkar ke muannas? Muannas. Okey, seterusnya alif mamdudah. Alif mamdudah. Alif mamdudah. Alif mamdudah. Okey, contohnya najlaun. Najlaun. Yang kedua asdiqaun. Asdiqaun. Yang ketiga hamraun. Hamraun. Okey, kalau ada alif dengan hamzah di belakang dipanggil apa? Alif mamdudah. Kalau ada ya yang tak ada titik dipanggil apa? Okey, semua ini tanda-tanda untuk muzakkar ke muannas? Muannas. Boleh faham? Baik. Okey, setiap kumpulan seorang datang depan. Ada gam tak? Ni buat dalam kumpulan. Okey. Apa yang saya nak awak buat, susun dahulu dekat tengah-tengah A4 warna tu. Lepas tu baru tampal mengikut soalan dan jawapan yang betul. Boleh? Okey, boleh mula sekarang. Melintang. Melintang. Kat tengah-tengah. Macam sambung-sambungkan Apa kalimah muzakkar? Tengok contoh dia susun dulu. dia macam ni. Ya, sambung macam tu. Ya. Betul-betul ya? Susun. Ikut kreativiti boleh je. Kalau ni jawapan dia kena kat bawah macam ni. Macam tu. Apa kalimah ni? Ni muzakkar. Kalau muzakkar yang mana? Lelaki. Lelaki. Ada tamar butah ke tak ada? Ada. Pilih. Ini Ya. Sini, ni aku gam. Pilih. Bersambung-sambung tau. Tengah-tengah pun boleh. Mana Ustazah? Ni soalan jawapan mesti kena kat bawah macam ni. Macam tu. Yes. Boleh? Ikut bentuk ke? Kena ikut bentuk. Okey, contoh apa? Muannas apa? Al-madrasah. Okey, kena jawapan dia kat bawah macam ni. Macam tu. Sambungkan dia. Lepas tu sambung. Boleh? Ya. Mana? Okey. Tamat contoh marbutos. Lepas tu jawapan dia kena Aku nak gambarnya. macam ni. Kena sambung-sambung. Ambil dah gambar. Macam tu. Susun dulu baru gam. Nanti kan tak boleh tanggal. Boleh? Ustazah, apa maksud ni? Lelaki ke perempuan? Al-muannas.
Ustazah kalau perempuan tadi. Muannas. Ini betul ke Ustazah? Betul ke? Saya tak tahu ni. Kau yang cakap apa? Okay, macam ni. Kalau soalan macam ni, jawapan kena kat bawah macam ni. Yeah, patut sambung-sambung. Tak ni, sambung-sambung. Jawapan ni saya betul. Betul ke? Ya. What the fuck? Nah, hijau. What the fuck? Cari pandai. What the fuck? Aku cari satu dia kata. Dapat tak? Yang ini Susun dulu baru gam. Apa? perempuan. Dah siap? Ha? Perempuan. Cuba tengok. Dah siap? Mana? Alah. Belum gam lagi. Gam dulu. Dia kena macam ni dia satu baris macam ni Ma al-kalimah al-marbutah al-madrasah Imra'ah macam ni. Ini macam mana? Sekejap. Okay, Imra'ah. Okay. Ini ada dua. Al-mamdudah. Kan sebab ada mu'annas. Mu'annas. Susun. Macam mana? Mana yang cikgu gam tu? Macam mana? Ni terbalik. Ni susun macam ni. Ni soalan kan? Ni jawapan. Lepas tu? Lepas tu macam ni. Puzzle. Macam ni. Okay. Apa kalimah maksurah? Sambungkan bawah dia. Sabarlah. Susun jadi bentuk dia. Tu. Nah, ni perempuan kan? Ya, pandai. Sebab apa? Sebab perempuan. Ni. Alif maksud. Sebab ni alif. Ni cepat-cepat sebelum dia orang. Aku tak menang kan. Kenapa tak sambung? Kena sambung. Bersambung. Ya, sebab tu saya kata susun dulu. Tak apa, boleh je. Boleh sini. Ingat ni lelaki dengan perempuan. Ni perempuan. Mamdu dah. Mamdu dah. Jangan sampai dia hilang tu. Sambut. Mamdu dah. Perempuan. Apa? Ustazah ni lelaki kan? Lelaki? Perempuan. Ya. Dia tanah betul. Pandai. Terus Itu ni sebelah ni. Kita nak begini. sambung kan jawapan dia. Ambil tangan. Maksurah apa? Maksurah, alif maksurah. Dah, dapat? Puzzle kan? Susah ke senang? Main puzzle awak hari ni. Belah satu. Berat kan? Dan A. Kena sambung-sambung tau, tak boleh. Balik gila kita buat. Okay, lepas tu pandai. Lepas tu Betul. No. Betul lah tu tadi. Dah. Oh. mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni dagang. Lagi? Saya Ada 9. perempuan. Okay, sekejap. Sekejap. Tu perempuan. Usian lelaki.
Mana tempat lagi dah? Okay, lepas tu apa kalimah? Mamdudah. Ni letak mana? Oh, ini lelaki. Itu perempuan. Mamdudah apa mamdudah? Sini, letak sini. Belum dah. Ni lah kan letak sini. Itu apa? Kusion? Ni. Apa? Marbutah. Mana? Jawapan dia apa? Perempuan. Ya. Dapat tak? Betul? Tapi bentuk kurang tepat. Okey, muannas. Mana muannas? Maksura. Marbutah. Mamdudah. Ni salah. Ada lagi satu. Ni. Tampal bawah. Lagi dua. Mamdudah apa? Bebaji gobeli. Terbang-terbang. Apalah siap ayam tamju. Ada. Macam ni. Jangan kamu dulu. Dah siap. Ni soalan dulu, baru jawapan. Mana ada tunjuk tak apa? Ni apa? Ikan. Roket. Sini. Roket dia ada tajam-tajam sana. Okey, tunjukkan saya mana mamdudah. Mana untuk dia? Alif mamdudah. Alif mamdudah apa? Sini yang Akram. Alif mamdudah apa dia? Tu perempuan Muannas. Muannas. Tapi mana alif mamdudah? Kenapa tak jawapan dekat bawah? Kena jawapan dekat bawah. Ni kat sini. Betul kan? Okey. Macam mana ni koyak? Kerana cari nama aku. Boleh? Boleh tapi Una pergi koyakan. Soalan dulu baru jawapan. Soalan dulu baru jawapan. Bukan. Tak ni. Tengok. Ni. Tak Mamdudah gambar. Dia kena bagi macam tengok. ni. Tu. Tak. Perempuan bagi tengok. Biasa. Dia punya average. Mana yang dah tu angka dia nak cocok. Tu di projek tu. Projek macam LPQ. Apa majlis-majlis kat sekolah tu. Minta je kertas kecil tu. Nanti Mia masukkan je nama Mia kat situ. Ceramah gerhana. Nanti kan ada Mia akan contoh ada tugas kat situ apa kan. Minta je. Macam LPQ tu minta dekat Syahri. Nanti gambar-gambar tu nanti masuk. Refleksi. Oh, yang itu pun ada refleksi. Refleksi kan. Itu je lain okey. Dia nanti bila lagi depan. Apa refleksi? Macam tu. Sebab ada budak. Nak suruh budak ni datang sehari. Datang sehari. Dia habis nanti. Cakap minta datang sehari dia cakap untuk ulang kali. Jadinya dia jaga yang free tengok film yang tak jaga dia. Kalau itu kan darjah 3 jaga. Jadinya Dia sepenuhnya. Selasa, Khamis. Itu je free. Tapi kalau naik sekolah nanti tak sebab lagi. Naik Ada sekolah pula naik perisa yang 2 minggu tu. satu hari lah 19. Je, itu dah habis. 20 sampai 24 tu hantar markah. Dua hari minggu depan. Terima kasih.
Ni siapa punya? Okey, baik. Cuba duduk sekejap. Itu bank rakyat tau. Okey, duduk sekejap. Okey, dapat tak? Cuba tunjukkan saya tulang-tulang yang awak dah buat. Saya Captain. Dah. Tak ada sama yang macam dengan saya. Okey, baik. Faham tak apa tajuk yang kita dah belajar hari ni? Faham. Okey. Kita belajar muzakkar dan muannas. Apa tanda muzakkar? Tak ada tanda apa? Apa di belakang. Tanda muannas? Ta marbutah, alif maksurah, alif mamdudah. Boleh faham? Boleh. Nanti waktu periksa boleh jawab? Boleh. Siapa yang tak faham? Saya faham. Faham Okey, baik. Setakat itu sahaja kita belajar untuk hari ini.